Salam sejahtera. Hari ini kita nak tengok satu isu yang menyayat hati. Tragedi melibatkan 9 anggota FRU di Teluk Intan baru-baru ni. Ya, satu kejadian yang amat dikesali. Berdasarkan laporan Sinar Harian dan pandangan pakar otomotif Hezri Samsuri, kita akan cuba buat satu kupasan mendalam. Kita nak fahamkan gesaan yang timbul lepas nahas ni, terutamanya pasal tindakan tegas dan juga isu keselamatan kenderaan berat. Apa agaknya perkara utama untuk anda ambil perhatian? Okey, nahas dekat kilometer 15 Jalan Sungai Manik, Sungai Lampam tu kan, ia libatkan lori FRU dengan sebuah lori bawa batu. Betul. Lori muatan batu. Lepas kejadian ni, Hezri Samsuri macam dilaporkanlah, dia terus gesar tindakan tegas diambil. Terutama kalau ada bukti cuai atau masalah penyelenggaraan dekat lori batu tu. Gesaan macam ni selalu kita dengar kan lepas tragedi besar. Tapi apa beza kali ni agaknya? Yang ditekankan kali ni kan, gesaan tu bukan semata-mata nak hukum lepas kejadian. Tak, ia lebih kepada macam nak contohi pendekatan pencegahan. Macam dekat US, dekat Eropah. Oh, pendekatan pencegahan ya? Macam mana tu? Maksudnya, kalau syarikat tu sendiri, termasuklah pemilik dia, tahu yang mereka boleh dipertanggungjawabkan dengan serius. Bukan setakat denda sikit-sikit lah kan. Ia akan dorong mereka jadi lebih proaktif. Jadi lebih berhati-hatilah. Ya, lebih teliti pilih pemandu, pastikan lori itu betul-betul diselenggara. Ini soal tanggungjawab korporat yang lebih besar sebenarnya. Faham. Jadi bukan pemandu saja tapi syarikat tu sekali. Menarik. Selain tu, Hezri ada sentuh juga pasal isu alat ganti tiruan. Kenapa ni jadi fokus penting pula? Lagi-lagi untuk kenderaan berat macam lori ni. Ya. Ini isu kritikal ni. Gesaan supaya KPDN pastikan alat ganti ikut standard UNECE tu, standard keselamatan antarabangsa tu kan, memang sangat tepat lah. Standard tu penting ya? Sangat penting. Lori ni bawa beban berat, jalan jauh. Kalau sistem penting macam brake ke tayar ke gagal sebab guna barang tiruan atau substandard, memang boleh bawa bencana lah. Jimat kos tapi gadai nyawa orang lain. Macam berjudi dengan nyawa kan? Tak patut langsung. Betul tu. Piawaian tu bukan saja-saja ada sebab dia. Ia garis dasar keselamatan. Isu kos ni memang selalu jadi alasan. Tapi kesan dia kalau gagal tu pada lori berat ni terlalu besar untuk kita buat tak nampak. Hezri ada bangkitkan satu lagi benda yang macam agak risau juga kita dengar, pasal siasatan kemalangan besar sebelum ni. Macam ada satu corak yang sama je berulang. Tepat sekali. Itu yang beliau suarakan. Rasa kecewa dengan apa yang dia cakap, skrip sama. Tiap kali ada tragedi besar, mesti ada umum tubuh pasukan khas, siasat rapi, janji macam-macam. Ya, selalu dengar tu. Tapi bila isu dah reda sikit, media dah tak fokus, hasil siasatan tu tindakan susulan tu macam senyap macam tu je. Hilang macam tu je. Contoh paling jelas dia bagi, tragedi bas dekat Cameron Highlands tahun 2010. Ingat kan? 27 nyawa melayang. Ya, tragedi besar tu. Walaupun ada badan siasatan bebas ditubuhkan masa tu, hasil akhir dia sampai sekarang macam tak jelas kepada orang ramai. Masih misteri. Itu menimbulkan persoalan serius lah kan? Betul. Pasal ketelusan, pasal keberkesanan siasatan tu, dan lagi penting, ada tak kemauan nak betul-betul belajar dari tragedi dan buat perubahan sistemik? Korak tragedi siasatan senyap ni memang meresahkan. Boleh buat orang hilang percaya kan? Tambahan pula, dalam kes FRU ni, Sultan Selangor sendiri dah titahkan tindakan tegas. Ya, terhadap pemandu dan syarikat yang cuai, menekankan lagi pentingnya accountability tu dari peringkat atas. Jadi, dari kupasan kita ni, apa agaknya intipati utama yang perlu anda perhatikan? Pertama, gesaan yang kuat untuk accountability. Kena lebih tegas dan menyeluruh. Bukan pemandu je, syarikat sekali. Sebagai langkah pencegahan. Betul. Pencegahan tu penting. Kedua, pentingnya penyelenggaraan kenderaan berat ni. Kena guna alat ganti tulen yang ikut piawaian keselamatan macam UNECE tu. Jangan main-main bab alat ganti ni. Dan ketiga, kebimbangan yang serius pasal corak siasatan kemalangan besar yang lepas. Perlu telus, perlu ada tindakan susulan yang nyata. Supaya tragedi tak berulang lagi. Dan ini bawa kita kepada satu persoalan penting lah untuk anda fikirkan. Cukup ke sekadar tindakan reaktif? Macam tubuh pasukan siasatan lepas setiap kali nahas jadi... Atau dah sampai masa kita tuntut perubahan yang lebih mendalam? Perubahan sistemik?
Maksudnya perubahan yang lebih menyeluruh. Ya, mungkin melibatkan penguatkuasaan undang-undang sedia ada tu kena lebih tegas lagi. Kena rombak cara periksa kenderaan perdagangan, mungkin kena perbaiki latihan pemandu. Dan paling utamalah kan, kena bina budaya keselamatan yang betul-betul utuh dalam industri pengangkutan berat kita ni. Satu renungan bersama tu.